Pernah juga dia macam bagi nasihat supaya untuk melonjakkan lagi lah nama. Sebelum ni dia pernah pertikaikan saya, kenapa kau tak menyanyi? Sebab kau kan ada lah kat situ benda tu. Yamani Abdillah memberitahu keputusan menyertai kumpulan Cherry On Top sebagai gitaris pernah tidak dipersetujui oleh bapanya iaitu Datuk Jamal Abdillah. Kata Yamani, dia menerima segala nasihat dan teguran tersebut, namun memberitahu disebabkan minat yang mendalam, dia nekat menjadi gitaris kumpulan tersebut. Jom kita dengar komen Yamani. Okey ke bila dah 2 tahun bersama kumpulan ni? Slowly lah bagi saya dia biasanya nak buat nama ni lagi-lagi nak dengan band ni bukanlah senang. Dia ikut luck juga. Saya percaya pada rezeki Tuhan. Sebenarnya nak cakap terus boom tu biasanya memang ikut luck. Kalau lagu tu sebaik mana pun, sedap mana pun, kalau tak ada luck, still susah nak orang kenali, susah nak pergi jauh. So memang take time juga. So kami okey. Saya memang redha dengan apa yang saya lalui sebab benda ni yang saya pilih. Sebab saya minat muzik, saya nak main muzik, saya nak main gitar, saya nak main dengan band. So benda ni memang take time juga. Bukan sekadar nama je, belum ada masa yang boom lagi. Itulah saya mengharapkan one day kita akan dapatlah, walaupun take time juga nak buat nama dia macam 2-3 tahun juga. So macam kita tahu Cherry On Top kan, kita ada Osama iaitu merupakan anak kepada Datuk Jamal kan. Ya, saya. Macam awak ni ada tak bertanya dengan ayah awak lah untuk mungkin macam mana nak growkan lagi nama Cherry On Top ni ke, ataupun minta pandangan dia macam mana nak lebih kembangkan lagi lah? Dia ada bagi dorongan dah dari jauh, doa lah, sokongan semua dari jauh. Cuma macam pernah juga dia macam bagi nasihat supaya untuk melonjakkan lagi lah nama. Sebelum ni dia pernah pertikaikan saya, kenapa kau tak menyanyi? Sebab kau kan ada lah kat situ benda tu. So macam konsep band kami ni memang ada Cherry, memang ada perempuan. So nanti memang yalah, kita one day kita tak tahu perancangannya, kita akan duet ke nyanyi sama-sama laki. Ada laki juga ada yang saya nyanyi kan. So memang sebelum ni yang dia tak tahulah, memang Baba pun tak tahu, orang lain tak tahu, mungkin diorang tak tahu perancangan kami. So diorang pertikaikan, macam Baba sendiri mempertikaikan saya, mempertikaikan kenapa kau tak menyanyi. Jadi kenapa kau main gitar? Bila awak sekarang main gitar kan, so bapak kira bapa awak nak awak menyanyi. Yes, nyanyi main gitar. Macam tu. So apa respon awak bila dapat tahu yang macam ayah aku dah tak suka aku main gitar ni, so dia nak aku menyanyi. So apa respon awak pada dia pula? Saya cakap, ya saya faham Baba, cuma benda ni macam take time jugalah. Sebab saya pun ada saya punya perjalanan sendiri yang saya rancang tau. Macam kenapa saya pilih jalan ni, kenapa saya tak pilih jalan tu. Ada sebab saya explore lagi sebagai gitaris, sebagai musician. Dapat ngam 100% benda tu, knowledge yang saya dapat, barulah saya gabungkan balik dengan muzik, dengan menyanyian. Sebab saya memang ada target, memang saya nak nyanyi balik, saya rindu, serius. Tapi sebenarnya jujur sebab experience sebagai gitaris, sebab saya memang minat jadi gitar. So bila dapat peluang main dengan satu band dengan dekat pentas-pentas yang besar, contoh di FP hari tu kan, dekat Philharmonic, itu pengalaman saya paling best lah. Seronok lah dapat main band. Selalu saya menyanyi seorang atas memanglah payment besar kan, nyanyi besar, tapi kepuasan bagi saya lah, untuk diri saya lah, tak ada. Macam saya suka lagi ramai-ramai, biarlah sikit bayar, tak apa, ramai-ramai tak apa. Macam mana korang melihat sambutan lagu Sri Kandi ni terhadap orang kata peminat, pendengar lah khususnya? Lagu ni so far kalau orang yang tahu tu memang semua cakap best lah. Cuma sekarang ni kita orang kurang exposure je, sebab ramai tak tahu lagi kewujudan kami dalam industri. So right now just nak orang tahu je lah lagu ni, sebab so far semua positive feedback.